Kakak, Mama harap ini fasa kedua. Jadi isteri orang. Pandai-pandai jaga diri. Jadi isteri yang baik. Mama tahu. Mama kuat. Ada Syamin, Abah harap jagalah Ilya macam Abah jaga dia. Muhammad Syamin bin Farmin. Ya, saya. Aku nikahkan akad nikah dengan anakku Nur Ililia Akila binti Nur Azmi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah. Hello. Hai, kau datang di saat yang tepat. Kau ajarkan apa itu cinta. Assalamualaikum kepada anak dia Nur Ililia Akila. Saya cakap dulu. Alah, buat cakap je. Tak apa, random. Random lah. Selamat pengantin baru, kakak. Semoga berpanjangan dan cepat-cepat dapat baby. Semoga berkekalan hingga til jannah. Perkahwinan anda bahagia sepanjang masa. Bersabarlah dalam setiap dugaan dan bertabahlah dengan kakak saya. Abah tahu memang perangai itu orang kata suka, tidak suka mengalah lah. Bukan suka melawan, tak nak mengalah punya orang. 1, 2, 3. Selamat pengantin baru Kila dan Syamin. Dan Syamil. Syamin. Syamil. Okey, semua. Kau orang pertama yang kahwin. Tunjukkan kau seorang yang hebat, yang bagus, yang better. Tu je. Pesanan saya sebagai seorang ibu, jagalah solat, jaga rumah tangga. Untuk menantu Mama lah ya. Syamin, pertama kali Mama jumpa kamu pun, Mama tahu kamu mesti boleh jaga dia. Pada Kila, Tanya sudah jadi isteri. Dan Syamin jaga Kila elok-elok tau. Tapi harap dengarlah nasihat suami, dengar cakap suami. Itu yang penting. Jaga adab sebagai seorang suami dan adab sebagai seorang isteri. Semoga diorang berjaya mengharungi segala dugaan dan rintangan dalam rumah tangga. Buat main dengan Gila, apa-apa benda kena bincang dulu. Abah percayalah juga Syamin ni orang yang baik, orang yang lemah lembut. Boleh didik dia, boleh bimbing dia, nasihatlah dia. Dan kalau boleh, jangan lupakan ibu bapa yang masih ada sekarang ni dan juga adik-adik. Cakap sikit kat dia, jaga hati isteri. Jangan Kasar. berkasar. Tapi ingat, suami nombor 1. Macam mana Mama ingatkan kamu? Macam mana Mama bertahan dengan Abah kamu? Macam mana Mama lalui selama 30 tahun dengan Abah? Mama harap kamu pun boleh buat macam tu. Selamat pengantin baru, semoga bahagia hingga ke jannah. Bye. Buat love. Tolong jaga dia untuk kami ya. Masa ini, masa nanti. Sekarang ni mestilah berdebar-debar sebelum diakadkan. Dan harapan saya semoga semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Semoga Muhammad Syamin sekali lafaz sahaja. Good luck ayang. Okay. Nak nangis. Aku terima nikah Nur Ililia Akila binti Nur Azmi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Alhamdulillah. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Ililia Akila binti Nur Azmi selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut padahal dia taatkan saya. Panjatkan dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Pada bakal pasangan saya, sayang Ililia Akila, semoga kita dapat menjalani
kehidupan yang lebih baik dan sentiasa sabar dan ujian hidup dan kekal hingga akhir hayat, insyaAllah sentiasa bersama. Masa ini, masa nanti